Allah. Amin, amin. Sekarang pun YB yang bertanding. Allah. Assalamualaikum Masih. Wah. Terima kasih. Alhamdulillah, semua berjaya. Sibuk kawan-kawan daripada Pahang, daripada Kelantan. Selamat datang. Alhamdulillah. Ini daripada Parit Bunta, daripada Bagai Datuk. Ahli Parlimen Parit Bunta. Ini ayam Belanda tu. Oh, ayam Belanda. Anak-anak tu. Anak-anak saja. Meratul lah. Dekat sini orang, dekat sini dekat kedua orang. Kawan kurang. Ustaz Razalin, Ustaz Tani pun nak mengajar sini juga. Oh ke? Dia panggil saya ceramah kat surau ni. Mengajar kan ni. Ya, dulu mengajar bulanan. Setiap blok ada buat makanan. Makanan. Macam kuliah saya bulan ni kan, blok E. Tengok saya tak datang. Jadi dia orang makan saja, dapat makanan jasmani, tak dapat makanan rohani. Aduh, bergambar Tuan Mandi. Oh, Tuan Ibrahim Tuan Ibrahim. Nah, insya-Allah. Haji Ahmad, Masya Allah. Amin, amin. Sekarang pun YB yang bertanding. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Misbah, Ahli Parlimen Parit Bunta. Tadi saya sembang kat Zul. 2/3 PN menang. Alhamdulillah. Amin. Apa negara saya masih dapat buat. Ini lu Kementerian Dalam Negeri ya? Menteri luar, Menteri luar. Yalah. Muhaimin, Ustaz Muhaimin. Masih okey ke lagi? Ya. Okey lagi ke? Alhamdulillah. Ya. Masih makan ubat tak? Makan lagi. Biasa makan ubat tak pernah putus. Semoga Cik lekas sembuh, kuat, sabar Cik ya. Okey. Cik doakan saya sihat, kuat insya-Allah. Kak. Lama tak jumpa Kak. Sihat Kak eh? Sihat. Allah mak sakit. Tak dapat juga. Itulah. Inilah rezeki kau sihat. Sihat. Ya ke? Sihat ni? Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Dulu ya, ngenangkan sihat dulu. Yalah. Apa-apa hajat hati macam bagi tahu je. InsyaAllah anak ada, menantu ada. Hari-hari aja kita sendiri. Macam tu je. Dia orang tolong bawa. Sama sahaja bezanya.